Emas ini unik tuan-puan. Ianya tak perlukan like, tak perlukan pujian sesiapa. Orang boleh kata, simpan emas ni old school lah. Tak ada cash flow, tak ada pulangan tahunan, tak ada dividen dan mungkin lambat naik. Tapi pelik kan? Orang yang cakap tu kebanyakannya masih simpan duit kertas yang mana nilainya makin susut walaupun nombor dia nampak sama. Emas ini dia tak bising tuan-puan, dia juga tidak janjikan pulangan yang cepat. Cuma kalau buat satu benda daripada dulu sampai sekarang, emas sudah penyimpan nilai yang baik. Tak kisahlah krisis ekonomi, tak kisah kepada inflasi dan tak kisah kepada siapa pun yang berkuasa, 10 dinar tetap 10 dinar, 100 gram tetap 100 gram. Emas tak perlu orang percaya dahulu yang ianya adalah bernilai. Ianya bernilai walaupun orang ragu-ragu. Ianya bernilai walaupun ianya dalam bentuk debu. Sebab itu orang yang faham emas ini, dia senyap-senyap je. Kita tak berlawan pendapat. Kita tak sibuk nak yakinkan orang. Kita cuma perlu konsisten menabung sehingga capai satu jumlah tabungan yang kita sendiri pun tak percaya. Kalau rasa simpan emas sekaligus itu berat, tuan-puan boleh mulakan dulu dengan menabung sedikit-sedikit dalam akaun Gap. Tak perlu validasi sesiapa. Yang penting tuan-puan tahu apa yang tuan-puan bina sekarang adalah untuk masa depan. Bagi tuan-puan yang nak alihkan sebahagian duit ataupun nak mulakan tabungan bersama Public Cool, boleh rujuk pin pos saya, cara mudah daftar akaun dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.